Assalamualaikum. Bersama aku Ami Jagat dalam vlog Jom Camping. Pernah tak korang terfikir apa yang berlaku di tapak kemah atau tapak camping pada waktu weekdays, iaitu hari-hari bekerja? Mesti sunyi kan? Jadi jom kita tengok apa yang aku nak buat waktu camping kali ni. Jom camping. Okay, hari ni jom camping. Kita nak ke Pungai Johor, Kota Tinggi lah. Pungai ni kat Kota Tinggi. Keputusan untuk pergi pada weekdays, dan kita nak tengok bila weekdays ni sunyi dia macam mana, orang tak ada macam mana, dan relax dia macam mana. Okay, apa-apa hal kita stay tune. Okay, jom camping. Hari ni aku ditemani oleh cameraman, isteri aku. Aku hari ni paksa dia jadi cameraman. Dapat nanti kita gila-gila lah untuk shoot. Okay, kita tengok lah apa aktiviti yang kita boleh buat dekat pantai Pungai ni. Dan Pungai ni dia, lokasi dia yang paling tepat adalah The Wave Campsite. The Wave Campsite ni dia dah dalam kampung lah. Nanti tengok lah macam mana. Kita tengok apa aktiviti yang kita boleh buat kat sana. Kalau ikutkan cuaca ni okey, cantik. Walaupun dia hujan, masa jalan tadi dia hujan. Tapi tengok kalau ikutkan cuaca macam insyaAllah okey. Dan kita mendoakan yang baik-baik saja. Okay, ini salah satu highway. Kalau orang Johor mesti tahu highway ni namanya highway. Ada bayar, ada bayaran, ada tol, tapi satu lorong. Boleh tengok lah lorong dia. Jom balik. Ini lorong. Ini bukan jalan biasa. Ini apa tu, ini adalah highway tau. Ni terrornya Johor. Selamat Majid Jaya. Sungai Johor. Ni pemandangan Sungai Johor lah. Kau boleh tengok kapal banyak. Ni kapal-kapal pasir, kapal dagang. Tak berapa pasti lagi kapal apa ni. Ni Sungai Johor ni. Banyak ikan yang cun-cun lah kat sini sebenarnya. Ni jambatan. Ni jambatan penghubung antara Pasir Gudang ke Desaru lah, Kota Tinggi. Cross jalan ni. Ni dua lorong, tapi tadi nanti dia akan pergi satu lorong balik. Agak lengang. Hari ni ialah hari kerja, weekdays. Itu yang sesuainya kita nak pergi dalam ni. Okay, dah sampai dah Pungai ni dalam area 15 minit. Ni Jalan Desaru. Dia kata Taman Mutiara. Taman Mutiara ke Desa Mutiara ni. Dia nak menuju ke Desaru lah ni. Tapi dia tak sampai. Dia sampai Kampung Pungai. Kampung Pungai. Kita masuk Kampung Pungai tu, dia ada base camp dia. Nanti kita tengok laut tu kita punya nanti. Jom.
sememangnya. Inilah tujuan aku membawa produk arus. Jalan-jalan off-road yang macam gini memang sesuai kalau nak bawa kereta tinggi-tinggi ni. Tak rasa risau lah. Produk arus ni memang aku nak jadikan dia juga sebagai camper van, InsyaAllah. Sekarang ni kita dah sampailah. Inilah dia, The Wave Campsite, Pungai, Kota Tinggi, Johor. Minum kopi dulu. Sangat. Wah. Boleh jalan ni. Dulu masuk Bujang, kau pun kerja camping tak? Solo lah. Solo tengah-tengah highway. Kadang penat, hantar sebelah, berhenti hantar sebelah, camping. Kan dah kahwin ni, komitmennya berlebihan. Camping pun segala, tapi bila nak buat rancangan ni, camping jadi kerap lah. Wah, bawa tu tak? Oh, bagan dagan. Wah, nak bawakan kopi. Tengok macam mana rasa dia. Dia ni tangan dia, wife aku ni, kalau tangan dia kat sini menjadi, kalau dalam hutan dia menjadi lah. Nak masak pakai ni tak? Pakai? Okay. Saya masak apa kan? Kadang kena relax, layan kepala kan? Layan penat. Kadang kita banyak memikir, penat. Macam ni mungkin aku lepas ni ke tempat-tempat lain lah, campsite lain. Mungkin kita cari gunung ke, bukit ke, yang boleh kereta aku naik. Penting kereta aku dekat lah. Senang. Kopi dagan. Okay, try. Tengok sukatan dia pun. Sikitnya air dia. Try dagan di masak kopi guna stove lama ni. Ni stove bujang. Zaman bujang lama yang stove. Betul yang mana tutup? Dia masukkan dulu. Sebut kopi. Nak habis. Sudah. Buat kopi ni, kopi dagan Batu Pahat. Sukatan dia. Ikut sponsor. Okay. Sembahan bukan pasal.
tibalah masa bini aku menjadi watak utama. Bab masak ni bagi kat dia lah. Ditakdirkan flight aku rosak pada malam tu. Lampu ni susah nak pasang lah, membuatkan kita terbatas dari segi cahaya pada malam tu. Ini je yang boleh kita buat sebab preparation patutnya ada fly, tapi fly tu tak memberi kerjasama yang baik. Risau. Tak nak kereta. Menu kita orang pada malam tu adalah kambing perak bakar. Kambing ni jiran aku jual. Jadi support kawan-kawan, support jiran-jiran sampai perkena dekat tepi laut. Memang layan. Boleh korang try nanti. Try buat. Mesti jadinya. Ini suasana campsite waktu malam. Ni dia ada pondok. Okey, untuk pondok dia ni boleh juga sewa. Ni pondok ya. Boleh sewa juga. Dia ada plug point. Plug point dia tu ada tambahan RM10 kot. Okey. Okey je. Yang empunya camp ni boleh bincang Kapal normal Ini dengar bunyi haiwan. Tu kereta aku sebiji je. Lain semua kosong. Ujung tu lah kot. Ujung tu ada kemah. Ujung sana ada kemah. Okay, jom. Dengar bunyi laut Aduh, kemah aku buat open je. Sebab open je. Ada kemah je open. Patutnya ada flashlight, tapi flashlight tak boleh nak pasang. Tak boleh nak gantung lampu, jadi aku ikat tali. Nampak tali ni nampak? Tali. Itu je lah. Sini pokok punya jarak. Okay, ni laut. Sekejap aku bukakan lampu, try tengok boleh nampak tak. Okay. Layan bunyi laut. Okay. Dah sampai nampak ombak kan. Itu dia. Ni sebenarnya laut luas ni. Okay. Laut luas. Ni laut ni. Nampak air. Air kan. Tu air. Tu ujung itu. Sebenarnya bintang banyak ni atas kepala ni. Cantik. Inilah yang paling best sebenarnya. Dah lama aku tak tengok ke arah langit ni. Okay. Dah lama tak tengok ke arah langit ni. Sekali bila tengok ni, dia jadi lain lah. Dia jadi sebab ada, dia jadi relax ada. Okay. Cameraman, tukang masak, tukang buat kopi. Memang padu. Bini aku memang padu. Memang padu bini aku ni kan. Cameraman, tukang masak, tukang buat kopi. Ni kamera solo lah. Saya buat lah.
Sebenarnya aku agak frust juga dengan aku punya fly sheet aku memang shit jugalah. Aku agak frust lah sebab tidak berjaya membina fly sheet tu. Tapi tak apalah, tak ada rezeki kan, macam mana. Okay. Kalau kita perasan ada satu kata-kata hikmah dalam kitab purba, kitab Meta, yang kata nikmat aku mana yang kau nak dustakan lagi. Itu kata-kata Tuhan kepada manusia, pada benda ciptaan dia. Nikmat aku mana yang kau nak dustakan lagi. Inilah dia nikmat yang janganlah dusta, janganlah kita dustai. Jaga elok-elok dunia ni, jaga elok-elok bumi ni. Kita ada tetamu, kawan di Kota Tinggi. Okay, kawan-kawan di Kota Tinggi datang nak ziarah. Tu nanti tunjuk kita ni. Okay, dia pergi tengok laut. Alhamdulillah ada juga kawan kat sini Sebenarnya aku kesiangan lewat bangun dan aktiviti mengutip. Kita nak buat program lah mengutip sampah di sekitar kawasan-kawasan pantai ni, supaya alam tidak tercemar dengan anasir-anasir atau kegiatan-kegiatan yang langsung tak memberi kesan yang baik kepada alam. Okay, jom. Kan seperti mana yang kita nampak tadi, lepas habis cuti panjang, orang balik, sampah terlalu banyak. 2 plastik hitam, 2 beg plastik hitam, dia tak penuh dalam 3/4. So, satu plastik hitam 3/4 dalam jarak hanya sekitar 10 hingga 20 meter. Itu menduga ceritakan lah. Sebenarnya kita patut memberikan terima kasih kepada alam, sebab alam dah
memberikan satu nikmat yang terbaik kepada kita, dan janganlah membalasnya dengan sampah. Okay? Sampah tidak patut diletakkan di pantai. Tolonglah rajin untuk mengambil sampah dan membuangnya di tempat yang sepatutnya. Jadi kalau rumah kita pun kena orang buang sampah pun kita marah. Jadi macam itu juga alam. Jangan. Sayangilah alam. Kalau tak nak sayangi alam, malas sangat, jangan pergi berkelah. Jangan pergi camping. Tu je, senang je bahasa dia. Okey. Bukan nak nasihat, cuma nak memberi satu penerangan lah. 10 hingga 20 meter, boleh kata 1,5 plastik sampah. Agak menduga cerita kan. Jadi bagi siapa-siapa yang ingin bercuti, bercutilah, tapi rajinlah buang sampah dan jangan mencemarkan alam sekitar. Okey. Inilah pemandangan pantai Pungai daripada mata burung. Memang menenangkan. Saujana mata memandang laut yang luas serta menenangkan. Jadi jagalah alam ini dengan baik supaya ia tidak tercemar. Okey, kita baru selesai mengemas dan tiba masanya untuk kita pulang. Kita akan berhenti sebuah kedai makan. Kedai makan ni boleh dikatakan sedap lah sebelum ni pernah aku makan. Kita tengok apa benda yang dia ada. Kita tengok buka ke tak. Kalau tak buka, kita cari kedai lain lah. Kini tibalah masa untuk aku berangkat pulang bersama rodua arus aku. Beginilah suasana kampung sekitar waktu siang di kawasan Pungai, Kota Tinggi, Johor. Seperti yang telah dijanjikan, kini aku tibalah di restoran di Pondok Desaru. Restoran ni lah yang aku cakapkan tadi. Okay, nak try celup-celup. Sotong, 2 orang makan. Okey, kita dah selesai. Ni dalam perjalanan pulang. Kita akan jumpa lagi next trip. Okey, kita tengok kat mana yang sesuai. Kita akan berkhemah lagi.